Sabah kembali dilanda banjir, Pahang pulih sepenuhnya. Kelantan hargai tindakan pantas Perdana Menteri arah ganti segera titik gantung Latarik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Sabah kembali dilanda banjir. Seramai 210 penduduk daripada 80 buah keluarga di 4 kampung di Beaufort ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun tengah hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan daripada jumlah itu 75 buah keluarga yang terdiri daripada 190 orang dipindahkan lewat malam tadi. Jumlah penduduk terjejas dijangka bertambah berikutan peningkatan paras air Sungai Padas. Ketika ini, operasi pemantauan di kawasan berisiko banjir masih dilakukan. Di Sarawak, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 1,343 orang. Kesemua 342 keluarga itu berlindung di 11 pusat pemindahan sementara PPS di Kuching, Samarahan dan Lawas. Di Johor pula 112 orang daripada 31 keluarga berada di 5 PPS di Sekamat setakat pagi tadi, turun berbanding 134 orang daripada 36 keluarga semalam. Pengerusi JPBN Johor Dato' Asman Shah Abdul Rahman memaklumkan Sungai Muar di Beloh Kasab, Segamat melepasi paras bahaya. Sungai Tekam di JT Sungai Tekam pula pada paras amaran. Manakala di Pahang, keadaan dilaporkan kembali pulih. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di Daerah Raub, PPS di Sekolah Kebangsaan Ulu Atok telah ditutup sepenuhnya. Kesemua 83 penduduk daripada 17 buah keluarga yang berlindung di PPS itu telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Kelantan merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas arahan agar peruntukan disediakan bagi menggantikan segera titik gantung yang runtuh di Latarik, Kuala Krai. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, Pejabat Tanah dan Jajahan Kuala Krai telah diarah menyelaras urusan berkaitan bersama-sama Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan agensi terlibat bagi memastikan kerja penggantian disegerakan dan dilaksanakan secara teratur. Semalam Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Datuk Seri Anwar mengarahkan peruntukan disediakan bagi menggantikan segera titik gantung yang runtuh sehingga menyebabkan orang awam cedera serta menjejaskan akses harian penduduk sekitar Kampung Pasir Jering, Dusurban, Dusun Bunut dan Kampung Batu Pagar. Langkah memperluas bantuan awal persekolahan BAP kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan keluarga mencerminkan keutamaan kerajaan yang meletakkan pendidikan sebagai pelaburan strategik. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelahikan Malaysia MQA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Sabran berkata, perluasan BAP termasuk kepada pelajar tingkatan 6 memperlihatkan keprihatinan kerajaan Madani dalam memastikan kesinambungan pendidikan berkualiti kepada semua. Bantuan itu bukan sekadar sokongan segera, bahkan berperanan sebagai pemangkin kestabilan emosi pelajar, khususnya pada peringkat awal persekolahan. Inisiatif itu membantu memastikan setiap murid atau pelajar tanpa mengira latar belakang keluarga memulakan sesi persekolahan dalam keadaan lebih seimbang sekaligus mengelakkan masalah ketidakhadiran ke sekolah. Sementara itu, pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Dr. Anwar Ahmad menyifatkan pengagihan bantuan yang dibuat secara serahan tunai di sekolah sebagai langkah terbaik. Ia memberikan peluang kepada ibu bapa dan guru mengenali satu sama lain, iaitu proses penting dalam pendidikan anak-anak. Beliau turut mencadangkan agar pelaksanaan BAP mengambil kira pendapatan isi rumah. Jumlah bantuan perlu ditentukan berdasarkan tahap keperluan sebenar keluarga, termasuk bilangan anak yang bersekolah serta kemampuan keuangan ibu bapa. Keluarga paling miskin wajar menerima bantuan lebih tinggi bagi memastikan peruntukan kerajaan itu dimanfaatkan secara lebih adil serta memberi lebih impak besar kepada mereka yang memerlukan.
Berita seterusnya, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik PDRM mengesan taktik penipuan yang menyalahgunakan nama My Bayar kononnya berkaitan tunggakan tol atau kesalahan trafik. Modus operandi melibatkan penerimaan mesej mengandungi pautan, paparan laman web menyerupai laman rasmi PDRM serta arahan kepada mangsa untuk menekan butang Pay Now bagi mengisi maklumat peribadi atau perbankan. PDRM serta Jabatan Pengangkutan Jalan tidak pernah menghantar notis bayaran melalui pautan rawa atau WhatsApp. Orang ramai dinasihat berwaspada dengan taktik tersebut. Jangan buka sebarang pautan mencurigakan atau mendedahkan maklumat perbankan kepada pihak tidak dikenali. Sebarang maklumat berkaitan saman atau bayaran perlu disahkan menerusi laman web rasmi atau kaunter agensi kerajaan berkaitan. Usaha mentransformasi lorong sempit di Alustar daripada ruang terbiar kepada kawasan lebih selamat, bersih dan berfungsi merancakkan ekonomi setempat. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salihuddin bertitah langkah itu juga mengurangkan risiko jenayah sekaligus mewujudkan persekitaran bandar yang lebih teratur dan berdaya huni. Ini adalah satu usaha yang baiklah daripada Majlis Bandaraya Alustar, mana kita dah memperelokkan lorong sempit dengan Starwalk kat sini. Kita boleh nampaklah dia boleh menarik ramai pengunjung mai kat sini. Kita boleh nampak banyak aktiviti perniagaan dari sini. Juga orang-orang yang boleh menunjukkan talent masing-masing, nyanyi, magic show, semua-semua benda tu. Ini adalah satu warisan kita di mana kita patut pelihara dan jaga dia lah. Tengku Sarafuddin ditemui pemberita semasa menyantuni peniaga dan pengunjung di lorong sempit dan lorong pekan di Alustar. Selain menjalankan aktiviti jual beli makanan dan minuman serta barangan kraf, lorong sempit turut berfungsi sebagai ruang komuniti berkumpul. Lebih 50 pertubuhan kemanusiaan antarabangsa yang beroperasi di wilayah Palestin yang diduduki memberi amaran bahawa prosedur pendaftaran baharu Israel berpotensi mengganggu operasi mereka secara serius. Hal ini sekaligus menjejaskan penyaluran bantuan kepada orang awam yang amat memerlukan walaupun kejahatan senjata berkuat kuasa di Gaza. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan semalam, 53 NGO antarabangsa memaklumkan bahawa mereka telah menerima notis rasmi yang menyatakan pendaftaran mereka tamat pada 31 Disember lalu. Langkah berkenaan dijangka berkuat kuasa selepas tempoh 60 hari yang memerlukan pertubuhan terbabit menghentikan operasi mereka di Gaza, Tebing Barat dan Baitul Maqdis Timur. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres turut meluahkan perasaan khawatir terhadap pengumuman pihak berkuasa Israel untuk menggantung operasi lebih 50 NGO di Gaza. Beliau menggesa langkah itu dibatalkan segera. Menurut jurucakapnya Stefan Dujarric, langkah itu hanya akan memburukkan lagi krisis kemanusiaan dihadapi rakyat Palestin. Tambah Guterres, NGO antarabangsa adalah nadi kepada kerja-kerja kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa. Penggantungan tersebut berisiko menggagalkan misi kemanusiaan yang dilihat. Terdapat sedikit kemajuan kecil. Israel pula tegasnya mempunyai kewajipan untuk membenarkan serta memudahkan laluan bagi bantuan kemanusiaan sampai kepada semua orang awam yang memerlukan. Gempa bumi berukuran 6.5 magnitud menggegarkan ibu kota Mexico dan pusat pelancongan di pantai Pasifik membunuh sekurang-kurangnya 2 orang, 12 yang lain cedera. Insiden itu turut menyebabkan kerosakan sederhana sebuah pekan kecil berhampiran pusat gempa. Tinjauan Geologi Amerika Syarikat memaklumkan gempa bumi itu berlaku berhampiran Acapulco, sebuah pelabuhan dan pusat peranginan di pantai utama. Gegaran turut dirasai sekitar 400 km jauhnya ke utara Bandaraya Mexico. Sementara itu, Datuk Bandar San Marcos, Mesa Lorenzo Castillo dalam kenyataan memaklumkan kira-kira 50 buah rumah di wilayah berkenaan musnah akibat gegaran berkenaan. Kebanyakan bangunan juga mengalami keretakan. Tiada laporan awal mengenai mangsa terlibat buat masa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah kembali dilanda banjir, Pahang pulih sepenuhnya.
Kelantan hargai tindakan pantas Perdana Menteri arah ganti segera titik gantung Latarik. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.